Gila apa ni? Exco agama tak dibenarkan bagi ceramah dalam masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Tam Jebat. Geng, baru-baru ni keluar satu surat daripada pejabat agama daerah yang melarang membatalkan Exco Agama Negeri Kedah Ustaz Azam daripada menyampaikan kuliah. Masjid Al-Aq Semela yang kat sini, mereka panggil Ustaz Azam mai bagi kuliah sempena persiapan menyambut Ramadan Karim. Bukan panggil Ustaz Azam untuk ceramah politik. Dah, yang aku terkejut, pejabat agama tak bagi Exco Agama Negeri Kedah ni untuk bagi kuliah dan ceramah. Setahu aku lah geng, pejabat agama ni bawah kerajaan negeri. Ni kalau zaman Amdab ni geng, aku tak tahulah. Pelantin kawan tu. Nasib baik pah ya. Dah, yang aku heran ni pentadbir di negeri Kedah ni tak kenal ke siapa Ustaz Azam. Ustaz Azam ni Exco Pendidikan, Exco Agama, Komunikasi dan Penerangan Negeri Kedah. Takkan dia pun tak kenal. Lulusan Al-Azhar sana dalam bidang syariah, ada tauliah pula mengajar. Jadi aku pun heran dan aku ada syok sesuatu ni kan. Dan secara tiba-tiba Ketua Penerangan UMNO Kedah bawa keluar pula surat menjawab pasal Exco Negeri Kedah ni tak dibenarkan, dibatalkan sesi ceramah dan kuliah dia tu. Jadi aku pun fikir, siapa makan cili ni? Siapa yang cirit ni? Kalau kita perhati tengok surat ni geng, UMNO kata mereka menjunjung titah Tuanku Sultan Kedah yang telah bertitah ceramah kuliah di Masjid Surau yang di kawasan di Kedah ni tidak diberikan kebenaran sewenang-wenangnya, terutama mereka yang ada kepentingan dalam politik. Batik menjunjung titah Tuanku. Ampun Tuanku. Cuma kalau kita tengok titah Tuanku ni, bukannya kita tak boleh, cuma tak boleh sewenang-wenangnya, terutama kepada orang-orang politik. Cuma yang aku heran, Tok pun sendiri selaku Ketua Penerangan UMNO Kedah pun bagi ceramah dalam masjid. Ni apa tengok ni? Habis tu yang Menteri Kanan mai duk bagi ceramah dalam masjid minggu lepas di Kulim ni. Siapa bagi kebenaran kat dia? Bukan orang politik ke tu? Ni doktor tak jadi ni. Jadi ke tak jadi lagi tau? Ni dia dapat tauliah daripada mana pula ni? Duk bagi ceramah dalam masjid pula ni. Dia pun orang politik. Dan kalau kita tengok di peringkat negara pun, PMA pun bagi ceramah kuliah dalam masjid. Jadi Amdab yang di Kedah ni, hampa tuju kat siapa? Tuju kat pimpinan-pimpinan hampa ke? Mentang-mentang duk berkelip berebut kerusi dah lah ni. Amboi, tikam sama-sama nampak. Tak, mereka ni semua ni ada ilmu agama ke tak ada ni? Cuma pandangan aku macam ni lah kan. Kalau betul Amdab yang di Kedah ni nak junjung titah Tuanku Sultan Kedah, pasal apa tak bantu kerajaan negeri Kedah fight untuk pajakan Kedah Penang hari tu ni? Tuanku juga yang bertitah. Tapi bukan kita tak tolong papa Amdab ni. Siap candat, siap pelekeh pula usaha kerajaan negeri Kedah yang lain ni. Oh, yang tu Amdab tak mau junjung pula titah Tuanku. Bila titah Tuanku menguntungkan hampa, hampa sambut. Bila tak kena kat hampa, hampa tak mau sambut. Patutlah rakyat Kedah ni tolak hampa sampai tak ada satu kerusi dah lah ni di Kedah. Perangai munafik hampa tu terserlah. Sebab tu hampa jadi Amdab. Amdab mantap. Tak, yang aku heran ni sampai tak ada satu kerusi dah pun hampa ni tak berubah-ubah. Kotlah nak muhasabah diri, perbaiki apa yang tak betul. Ni dak lagi boleh tunggang, hampa tunggang. Amdab mantap. Lepas tu duk tunggang pejabat agama melalui baru hampa pula. Tak cukup dengan tunggang dan fitnah Sultan Kedah, hampa tunggang pula Jabatan Agama Islam Kedah. Dalam kes ni geng, sepatutnya pengarah Jabatan Agama Islam Kedah ni, hampa pergi cari siapa dia tu, kenalah tampil menjelaskan pasal apa yang hampa batalkan program yang melibatkan Exco Agama Negeri Kedah ni. Bukannya pakai surat daripada UMNO untuk tolong jawab. Nampak sangat weh, kantoi terang-terang. Hampa ni buat kerja tak clean lah. Takkanlah hampa ni payet anda. Jangan bagi rakyat nampak lagu tu. Dan aku dikhabarkan geng, ada pimpinan dalam Jabatan Agama Islam Kedah ni
dia dah kena siasatan SPRM kes pecah amanah dan pelari duit peruntukan. Ni cerita dululah sebelum PAS naik. Cuma yang aku difahamkan, siasatan tu terhenti. Tak tahulah kot ada campur tangan daripada pimpinan-pimpinan yang pada ketika tu anggaplah yang di Kedah ni. Takkanlah tindakan ni sebagai membalas jasa pula. Takkan pengarah dan timbalan pengarah nak senyap saja biar kami berteka-teki. Please, betul kan cakap-cakap yang di keliling kami ni kata benda ni semua tak betul. Tapi memang tak patut pun seorang esko agama tak dibenarkan bagi kuliah dalam masjid atas alasan kepentingan politik. Bila masa Ustaz Azam duk berpolitik? Sepanjang Ustaz Azam bergelar esko agama ni, aku tak pernah lagi dengar dia menggunakan program kerajaan untuk berpolitik. Cuma bila dia sarung baju parti, waktu tu dia politik lah. Semestinya bukan dalam premis ataupun dalam program kerajaan. Hampa amdap, hampa reti apa? Hampa langgak je semua dulu ni. Sebab tu rakyat tolak hampa total. Ni weh amdap ceplos yang duk asingkan agama dengan politik ni, pok-pok hampa lah dulu. Hampa tahu tak benda tu sekular, ajaran yang menyeleweng daripada ajaran Islam sebenar. Jadi pihak-pihak yang berkepentingan tolong jawab dan tolong betulkan pandangan daripada rakyat marhain di bawah. Okey kan? Amda mantap!